Assalamualaikum semuanya. Jimmy di sini. Assalamualaikum. Ustaz. Saya bersama dengan Ustaz Azbi. Terasa macam teruja dapat bertemu sekali lagi, Ustaz. Ya. Kita dalam suasana ekonomi muram. Mungkin ada yang di luar sana itu mengalami keadaan yang sempit dari hal kerja, perniagaan dan sebagainya. Apa nasihat Ustaz untuk mereka yang sedang mengalami keadaan ini? Alhamdulillah, kalau nak dikongsi tentang perkara ini, apa yang boleh saya kongsikan adalah daripada apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seseorang bila dia datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kesempitan hidupnya. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia, apabila dia pulang ke rumah, kalau ada orang dalam rumah, Rasulullah suruh dia beri salam. Seperti biasa kita sebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada orang di rumah, Rasulullah suruh dia beri salam kepada diri Rasulullah SAW dengan ucapan yang biasa kita sebut dalam bila kita baca tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Rasul berpesan pada dia, lepas beri salam kepada orang yang ada dalam rumah atau beri salam kepada Rasulullah SAW, baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lelaki tersebut mengamalkannya. Selang beberapa waktu dia datang kembali kepada Rasulullah SAW dan dia beritahu hidupnya dah berubah. Kalau dulu sempit, sekarang jadi lapang. Kalau dulu susah, sekarang jadi senang. Kalau dulu rezekinya pun sempit, sekarang berlimpah-limpah. Kepada jiran tetangganya pun mendapat sama keberkatan daripada amalan yang dia amalkan kepada sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain pula menyatakan kalau seorang tu baca Qul sekali, dirinya diberkati. 2 kali dia baca, dirinya diberkati, ahli keluarganya diberkati. 3 kali dia baca, dirinya diberkati, ahli keluarganya diberkati, jiran tetangga semuanya diberkati. Hatta kalau jiran tetangga bukan orang Islam sekalipun, Allah berkati. Macam mana Allah berkati? Kita dengan mereka hidup berbaik-baik, tak bergaduh, tak berbalah. Itu berkat. Jadi berkat itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang yang bukan Islam pun diberkati oleh Allah SWT. Cuma cara berkat itu terjadi berbezalah. Jadi itu antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kata orang tu melapangkan kehidupan, murahkan rezeki. Tapi di masa yang sama kita kena berusaha lah. Maksud daripada amalan tersebut, Allah SWT tunjukkan jalan-jalan macam mana kita nak lapangkan kehidupan kita, merasa kita, dan kita berusaha lah. Bukan maknanya Rasulullah ajarkan kita tak buat apa-apa, kita duduk peluk tubuh, tidak. Maksudnya bukan macam itu. Ini kalau boleh saya kongsikan juga, amalan yang sama juga saya pernah kongsikan dengan salah seorang yang bertemu dengan saya daripada Seberang Tambak. Dia pun menghadapi masalah yang sama juga. Dia hidupnya susah, rezekinya sempit, macam-macam problem. Tapi bila saya beritahu kepada dia tentang perkara ini dan dia amalkan, selang beberapa bulan saya jumpa dia sekali lagi dan dia menyatakan perubahan yang dia alami. Masya Allah. Okay. Jadi saya kongsikan ini kepada masyarakat umum. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, iaitu banyak membaca surah Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz kerana berikan kita amalan ini. Saya harap mereka yang menonton dapat tag dan kongsi kepada sesiapa saja di Facebook ni. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih kembali insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.